Halo guys, sebagai Cino Kelantan yang kerja di KL, selalunya semua kitanya ditanya soalan yang pelik-pelik oleh orang sini. Okey, apakah pengalaman anda kalau anda Cino Kelantan juga yang pernah ditujukan soalan yang pelik-pelik, minta komen di bawah. Okey. Contoh yang saya nak perjelaskan ialah seperti hal ini. Ada satu komen yang kita tengok profil dia, dia memang bukan Cino Kelantan lah. So antara soalan yang dia tanya iaitu jawab dia tulis dalam bahasa Mandarin lah. Okey. So nanti kita cuba baca Okey, dia ayat, 请问吉兰丹州有卖猪肉吗？请问你吃猪肉吗？ Okey, dia tanya di Kelantan ada jual tak daging daging kita ayat tu daging bani contoh Okey, tapi awak makan daging bani tak? So kalau dia cakap 如果有恭喜你 你还是个华人，如果不吃，同样也恭喜你，你被同化。So maksudnya kalau awak makan tahniah, awak adalah orang asli Cina lah. Okey, kalau awak tak makan tahniah juga sebab awak dah diasimilasi. Okey, 既然被同化，所以你以上的言论比马来同胞更加极端。Oleh kerana anda telah diasimilasi, maka komen anda lagilah ekstrim, pemikiran yang ekstrim. Okey, 同化了的华人比原来的马来人更极端，这是事实。So dia ayat kalau orang Cina yang dah diasimilasi sebenarnya dia lebih ekstrim pemikiran dia, lebih ekstrim daripada orang Melayu. Okey, so untuk soalan ni anda rasa apakah komen anda? Okey, so bagi saya nak perjelaskan di Kelantan kita ada pasar non halal. Okey, anda boleh cuba Google. Okey, pasar non halal kita memang jual daging bani lah. Yang saya lihat tu, itu pasar tu dekat Kota Baru. Anda boleh Google. Lepas tu di Kelantan juga soal lagi dia cakap Cina Kelantan diasimilasi. Maksudnya Cina pei tonghua. Maksudnya Cina pei tonghua tu maksudnya Cina yang tak pandai kecek Cina. Cina yang tak pandai baca Cina. Okey. So maksudnya tapi dia tak betul-betul faham. Cina Kelantan kita masuk juga sekolah Cina. Cuma kita boleh kecek Melayu juga. Okey, sama-sama yang pada masa yang sama kita pun kecek Melayu sebab kita bergaul dengan orang Melayu sini. Itu sebab kita boleh kecek, kita boleh saing. Okey, set kita jangan pecah. Itulah slogan yang kita selalu oyak tu. Lepas tu soal lagi, kalau dirasa orang macam kita ni sebab ekstrim, maksudnya tak menasabah lah, macam tak masuk akal lah kan. Okey, dan satu lagi soalan yang dia tanya, yang ramai yang tanya soalan pelik dia cakap Cina Kelantan ni sini tak boleh pakai seluar pendek. Ini jawapan tak betul. Okey, seluar pendek bukan ditujukan kepada orang Cina sini. Bukan dituju kepada non-Muslim. Sebab kita balik kampung, kita pergi jogging, kita pakai seluar pendek juga. Kita pergi Aeon Big, kita pun pakai seluar pendek juga. Okey, itulah yang komen-komen yang saya tafsirkan dekat sini. Sebagai anak jadi Kelantan, kita memang versatile. Kita bukan setakat boleh kecek Melayu, kita belajar Cina, kita boleh kecek Hokkien. Kita boleh juga kecek sikit bahasa Thai, bahasa Sia sikit-sikit. Okey. Dengan itu, terima kasih dan apakah komen anda? Minta tinggalkan komen dan kongsi bersama. Okey, terima kasih. Bye.